Terima kasih, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih, Ya Allah, kerana hadirkan ramainya orang bersama-sama dengan kita dalam mendokong tuan-tuan pembelian tanah masjid pertama kita. Saya tak sangka daripada mana tuan-tuan datang, Allah gerakkan hati kalian untuk bersama-sama. Banyak ibadah terbaik yang boleh kita lakukan dalam bulan dan juga minggu ini. Tetapi tuan-tuan memilih untuk menyumbang walaupun hanya dengan RM1. Allahu Akbar. Tak adalah hari-hari yang baik, tuan-tuan, melainkan 10 awal bulan Zulhijjah yang sangat luar biasa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Ya Allah, kerana membukakan hati kita untuk bersama-sama di dalam program ini. Sedekah bukan untuk tanah ini, tuan-tuan, tapi sedekah untuk kesihatan kita, sedekah untuk kebahagiaan kita, sedekah untuk zuriat kita, sedekah untuk sesuatu yang kita ingin untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dah tengok konten saya di setiap hari, tuan-tuan live bersama dengan saya di setiap hari. Hari ini saya nak mengajak tuan-tuan, saya berada betul-betul di atas tanah yang akan kita bina masjid pertama kita. Kita telah mengumpulkan sebahagian awal. Kini kita sedang mencukupkan 50% daripada total keseluruhan pembiayaan tanah ini. Percaya ataupun tidak, di tanah ini, tuan-tuan, akan lahirnya cahaya ilmu yang sangat luar biasa. Alangkah untungnya kalau tuan-tuan dan puan-puan, ianya daripada duit kita bersama. Tuan-tuan boleh bayar zakat, tuan-tuan boleh sumbang walaupun hanya dengan RM1. Jom bersama-sama dengan kami dalam pembelian tanah masjid pertama kita. Tunggu apa lagi, tuan-tuan? Sebar-sebarkan. Moga Allah berkati kita bersama. Satu hari RM1 di sepanjang 10 awal bulan Zulhijjah. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom, terima kasih kepada Allah.